Berita tergempak emas, harga emas hari ini menjunam ke paras yang rendah itu RM639 1 gram. Ini merupakan harga yang paling rendah untuk masa kini. Jadi tuan-puan, gunakan masa dan peluang ini untuk menambah seberapa banyak gram-gram emas. Kita juga kini berada di penghujung April 2024. Ini adalah masa yang terbaik tuan-puan untuk kita memborong seberapa banyak gram-gram emas. Kita boleh melakukan pemuratan harga apabila kita memborong harga emas itu sebab kita pernah membeli pada harga paras yang tertinggi. So tuan-puan, kita tak tahu harga emas ni akan berapa lama akan kekal berada di bawah paras terendah ini. Adakah dia boleh berturun lagi ataupun naik kemudian hari, kita tidak pasti. Yang pasti ini adalah masa yang terbaik untuk masa kini. So tuan-puan, jangan bertangguh, bertindak sekarang sebelum harga emas itu kembali naik. Kita ambillah peluang ini, tambah gram simpanan emas kita. So kepada mereka yang masih lagi belum bermula, yang masih lagi belum membuat sebarang simpanan, ini adalah peluangnya tuan-puan. Apalagi yang tuan-puan nak, harga emas naik, tuan-puan mengeluh, harga emas turun, tuan-puan lagi bertangguh. So jangan bertangguh tuan-puan. Ada sahaja duit lebihan, buat sedikit simpanan, walaupun serendah RM100. So tuan-puan, Assalamualaikum dan bertemu lagi.